Pernahkah anda mendengar tentang suatu bangsa yang tinggi, gagah dan membina binaan seperti istana di dalam gunung? Namun, mereka dimusnahkan oleh angin dalam hanya 8 hari. Itulah kisah Nabi Hud dan kaum Ad. Nabi Hud merupakan seorang nabi yang diutus kepada kaum Ad, iaitu satu bangsa Arab purba yang tinggal di kawasan Al-Ahqaf antara Yaman dan Oman pada hari ini. Mereka merupakan kaum yang kuat, membina bangunan megah dan menganggap diri mereka tidak perlu kepada Tuhan. Apabila Nabi Hud menyeru mereka kepada tauhid, mereka menolak dan mengejeknya. Mereka berkata, "Siapakah yang lebih kuat daripada kami?" Mereka malah mencabar Nabi Hud dengan berkata, "Datanglah azab itu jika engkau benar." Lalu Allah menurunkan satu azab yang tidak disangka-sangka. Angin yang sangat kuat, sejuk dan memekakkan yang berterusan selama 7 malam dan 8 hari. Akhirnya seluruh kaum Ad musnah. Tubuh mereka bergelimpangan seperti pokok kurma yang tumbang. Kisah ini disebut berulang kali dalam Al-Quran, antaranya dalam surah Hud, surah Al-Ahqaf dan surah Al-Fajr. Menariknya, kisah Nabi Hud tidak langsung disebut dalam kitab Injil atau Taurat. Ia adalah kisah unik yang hanya terdapat dalam Islam sebagai pengajaran kepada manusia yang angkuh. Kaum Ad merupakan bangsa yang hebat dari segi fizikal dan tamadun, namun rapuh dari segi jiwa, dan inilah peringatan kepada kita semua. Sebesar manapun kekuatan sesebuah bangsa, jika sombong kepada Tuhan, maka kehancuran hanya menanti masa. Follow Santai Ilmi untuk kisah seterusnya tentang Nabi dan perbandingan yang lebih menarik.